Nanti. Kau bukan bercakap sama dia, kau bercakap sama aku. Kau mesti cakap sama aku. Jadi kau mau apa sekarang? Kau mau gaduh-gaduh ya? Aku tak mau gaduh-gaduh. Aku dah puas makan gaduh-gaduh. Bukan gaduh-gaduh makan. Ini. Jangan. Saya dah tahu. Encik ada rumah sewa ya? Oh, cari rumah rupanya. Cakaplah baik-baik sikit. Apa kau ni tak ada rumah? Oh, selama ini kau tinggal di atas pokok? Apa kabar Bang Sudin? Manakah Bang Sudin? Mengapa tak jawab? Jangan kau menjerit itu pasal apa? Perempuan dengar menjerit lagi macam. Aku masuk. Buka pintu. Aku nak masuk, buka pintu. Buka pintu aku masuk. Ya tadi juga kata kau. Tak kena tu. Semua tak kena, Den. Kau nak yang macam mana lagi, Den? Kau ni cerewet sangat dah. Kalau aku ndak yang sikit-sikit dia punya potongan tu macam bini kau. Ini macam mak aku. Iya, dulu naik kereta lembu, sekarang naik kereta kuda. Kau mesti mau tengok aku dulu. Aku naik kereta. Unta. Macam kau bawa kereta ni melompat-lompat ni. Bukan aku punya salah ni. Jalan tu yang lompat-lompat. Kau salah marah-marah lah dia. Jalan ini pun macam kereta kau. Kereta kau pun macam kau. Kau bukan macam aku. Sudah, Sulin. Jangan ganggu pikiran aku lah. Nanti pikiran aku jadi nanyuk. Habis. Ya, itu betul abang. Bawalah surat dia abang. Sekarang ada 2 nyawa ni bergantung pada abang tahu. Bukan 2 nyawa pendek. 3 nyawa bergantung sama kereta ni dengan jalan tu. Bukan jalan kau. Bukan aku lah kereta ni sama jalan tu lah. Bukan jalan kau. Jalan itu, kereta ni sama jalan itu. Kau suruh Cik Azizah sign semua agreement tu dan kau kirim peluk cium aku kepadanya ya. Baik Cik. Faham tak? Faham. Apa dia? Cik Selamat suruh saya pergi rumah Cik Azizah, suruh sign surat agreement semua dan suruh saya peluk cium Cik Aziz. Bukan itu, aku suruh peluk cium dia pula. Siapa kau? Dia kata, walau apa kau tumbak, adalah walau tak ada. Nak sakit Kuala Lumpur nak dari ibu-ibu kena suri, apa kau buat di sini? Walau kata mak hendak ada usia, nak sini kita takut dengan kita punya bini kita lari datang sini memalangan orang. Oh, kau nak merusakkan perniagaan aku ya? Oh, hamba tadi kau memangkata apa dengan halam. Makanya ni nama mana cuma orang ini ngomong. Nanti aku panggilkan polis kau ah. Walau dia dikumpuli dengan mahadama. Apa? Nak sini kalau dia panggil polis kita panggil mata-mata.